Kalau tak, kita akan jemulah dengan hidup kita ni. Macam ni lah duduk ditakut lama, tak berubah sampai bila-bila. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, minta maaf malam ni saya orang Pahang tapi bunyi macam bau-bau utara sikit. Sebab di sebelah saya ustaz orang utara, saya pun terpengaruh dengan ustaz kat sebelah saya. Masya Allah, tuan-tuan mulia, Masya Allah. Imam Syafi'i cakap lagi apa? Masya Allah, sepatang anak panah, kalau dia tak bersedia meninggalkan ibu panah, maka dia tak akan capai matlamat dia. Anak panah kalau nak capai target, dia mesti bersedia meninggalkan ibu panah. Masya Allah, hari ini kalau kita nak capai wawasan yang besar dalam hidup kita, kita kena berani buat keputusan meninggalkan zon selesa kita. Nak berjaya dunia pun kena tinggalkan zon selesa. Nak berjaya dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, Allah pesan kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang sedang berselimut yang duduk dalam zon selesa, bangun, berikan peringatan. Umat tak akan berubah kalau kamu duduk dalam selimut. Umat akan berubah bila kamu bangkit, tinggalkan keselesaan. Yang kelima, Masya Allah, Imam Syafi'i beritahu, kayu ud tu, kayu ud, kayu gaharu. Kita pergi di Arab Saudi, orang Arab tulis Arabian ud. Sebenarnya kita tahu kayu ud ni bukan kayu daripada Arab. Kayu ud ni baik daripada hutan Pahang, hutan Thailand, hutan Kalimantan, hutan Kemboja. Tapi kerana dia berhijrah ke Arab Saudi, orang Arab Saudi bagi labeling cantik, bagi packaging cantik, botol cantik, lepas tu orang Arab Saudi claim Arabian Oud. Padahal dekat tanah Arab tak ada sebatang pokok gaharu pun. Tetapi macam mana boleh tu? Sebab kayu Oud dah bersedia hijrah tinggalkan hutan, kawan-kawan dia, bye-bye pada kawan-kawan dia, selamat tinggal Hulu Tembeling, selamat tinggal Kampung Gusai, Kampung Mak Dalid. Tuan-tuan boleh, akhirnya Masya Allah, kayu ud kalau dia tak keluar, disama dengan nilai kayu-kayu kat tepi kita ni, tak ada harga. Tapi kerana dia sedia keluar daripada zon selesa, Allah telah angkat darjat kayu ud menjadikan sekilo kayu gaharu ni nilainya Masya Allah begitu banyak sekali, begitu berharga sekali. Dan Imam Syafi'i cakap, wattibru katurabi, satu jongkok emas pun kalau dia tak hijrah, tak tinggalkan dasar tanah ni, emas ni kita kena korek dalam. Tapi emas tu dia kena bersedia untuk disaring, tinggalkan kawan-kawan dia, kediaman dia, tempat tinggal dia, natural dia. Kalau tak, dia sama nilai dengan pasir. Kalau emas tak hijrah, dia duduk dekat kampung dia sampai bila-bila tak dikorek, tak dibawa ke kilang, emas tu tetap macam tu saja. Tetapi Masya Allah, berkat emas dia berhijrah, pergi ke Masya Allah kilang, lepas tu dihantar ke kedai emas dan dipakaikan buat mahkota seorang raja. Tuan-tuan, raja tak boleh pakai emas, mahkota seorang perempuan, maka Masya Allah, permaisuri pakai crown daripada emas, menjadikan nilai emas tadi dipandang mulia, menambahkan kecantikan manusia. Ini kalau makhluk bukan manusia berhijrah. Kalau orang Islam berhijrah, kita berubah. Tuan-tuan, kita sedia maklum, Allah tak sebut dalam Quran tentang kemuliaan orang yang berhijrah ni. Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi dua golongan saja, al-muhajirun wal ansar. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang beriman, setelah beriman tak cukup lagi, wahajaru, kena berhijrah. Setelah hijrah tak cukup pi Madinah, wajahadu fi sabilillah, kena berkorban susah payah berjihad jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan diri dan harta mereka, a'zamu darajatan indallah. Allah nak bagi seagung-agung darjat, semulia-mulia darjat di sisi Allah. Sebab mulia manusia ni bukan pada rupa paras kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pandang rupa kamu. Wala ila amwalikum, Allah tak pernah pandang harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah lihat apa yang ada dalam hati kita, sejauh mana takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala ni kita nak kupas apa makna takwa. Ada dua orang sahabat yang mengupas makna takwa, sedangkan ulama kata takwa ni adalah wasiat Allah kepada semua hamba dia. Orang beriman ni hari-hari dapat pesanan takwa. Tiap-tiap minggu kita dapat Tok Khatib baca kat kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah
Wahai orang beriman, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Ulama kata pesanan takwa ni ada 150 ayat dalam Quran mengingatkan kita kepada takwa. Wasiat daripada Allah kepada hamba dia, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan orang yang paling bertakwa dalam dunia ni Imamul Muttaqin. Imam orang bertakwa adalah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni Imamul Muttaqin. Dan Nabi memberikan pesanan pada umat ni, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Dan siapa bertakwa dapat apa? Di dunia ni siapa bertakwa, individu bertakwa, Allah nak bagi 3 perkara. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takut pada Allah, maka di hadapan dia bila dia ada masalah, Allah pasti buka jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa takut pada Allah, Allah boleh bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Tak sangka-sangka dapat rezeki ni. Baru ni jemaah haji yang pergi haji dengan saya, dia kata, Ustaz, saya tak sangka dapat pergi haji tahun ini. Baru 3 hari lepas saya dapat jemputan, hari ni dah sampai ke Mekah. Alhamdulillah. Tak sangka-sangka. Bukan senang. Rezeki yang tak disangka-sangka ni hanya dapat melalui jalan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa takut pada Allah, Allah mudahkan segala urusan yang payah di dunia ni. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Siapa takut pada Allah, Allah kifaratkan dosa dia, Allah besarkan pahala dia. Habis itu takwa itu apa, Ustaz? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beritahu, at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil. Bila kita takut pada Allah, antaj'ala bainaka wa bainallah wa baina ma'siyatillahi hajiza. Takut pada Allah maksudnya apa? Kita letakkan sempadan antara kita dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan buat maksiat. Orang yang takut pada Allah, dia akan tinggalkan dosa. Dia akan ikhlaskan hati daripada Allah. Wal amalu bit tanzil. Orang bertakwa dia akan amalkan dengan Al-Quran. War ridha bil qalil. Orang bertakwa dia redha kalau dapat rezeki sikit pun alhamdulillah. Anak orang lain ramai, anak kita tak ramai pun alhamdulillah. Rezeki kita cukup-cukup makan pun alhamdulillah, redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan yang paling besar sekali orang bertakwa, wal isti'dadul yaumir rahil. Buat persiapan menghadapi hari penghitungan, hari perpindahan kita daripada dunia. Orang bertakwa siang malam pagi petang dalam mood bersedia. Andai kata Allah jemput sekarang, maka lah ni pun saya ready alhamdulillah. Saya dah tunggu malaikat maut bertahun-tahun nak datang. Sahabat yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, pada saat dia nak meninggal dunia, dia kena penyakit taun, masya-Allah. Bila datang malaikat maut, dia kata, alangkah mulianya tetamu yang datang pada hari ini. Tapi dia datang di saat aku sedang kena sakit. Kalau aku tengah sihat, aku akan muliakan tetamu yang mulia ini. Tapi aku tak dapat nak ikram dia, nak muliakan dia. Aku sedang sakit. Mereka menyambut kedatangan malaikat maut. Mereka menganggap kematian itu al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu hadiah daripada Allah untuk orang beriman. Orang bertakwa ditunggu mati. Hari-hari tunggu mati, hari-hari buat persiapan untuk mati. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat lain pula, dia mengupas makna ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna sebenar-benar takwa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beritahu, makna takwa, hakikatut takwa, hakikat takwa itu adalah antuta'a fala tu'sa. Ini susah sebut sikit. Antuta'a fala tu'sa. Orang yang takut kepada Allah, dia akan sentiasa taat pada Allah, tak akan pernah dia durhaka pada Allah. Itu makna takwa yang sebenar-benar takwa. Wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya, hidup di hati dia sentiasa bersyukur, tak pernah kufur pada Allah, tak pernah tak redha. Hati dia sentiasa redha. Allah bagi apa pun, radina bi qismatil jabbari fina. Kami redha dengan apa saja pembahagian yang Allah bagi dekat kami. Orang lain naik pangkat, kami tak naik pangkat, tak apa, alhamdulillah, syukur. Segala yang Allah bagi semua terbaik pada kita. Wa yuzkara fala yunsa.
Orang yang bertakwa dengan sebenar-benar pada Allah, hati dia tak pernah berhenti berzikir pada Allah, dia tak pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa dalam peringkat individu. Tapi ada juga kesan takwa kepada masyarakat. Masyarakat yang bertakwa, hari ini kita nak lahirkan penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang kita namakan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, makmur, dan Tuhan yang penyayang. Bila mana penduduk satu masyarakat, satu kampung beriman, bertakwa kepada Allah, Allah sebut walau anna ahlil qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk satu kampung, satu daerah, satu wilayah, satu negeri, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, apa Allah buat? Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah buka pintu keberkatan di langit dan di bumi. Kita negara Malaysia ni, Masya Allah, antara negara yang makmur, Ustaz, Masya Allah. Kita duduk lahir di sini, dahlah negara kita makmur, duduk di Pahang Darul Makmur pula. Kita hari ni, hari-hari lahir tengok bunga, tengok rumput, tengok pokok, tengok sungai, air hujan. Bagi kita ni biasa. Tapi bagi orang Arab sampai ke Malaysia, Masya Allah, jannah, jannah, syurga, syurga. Wallahi, saya tengok orang Arab, kawan saya, dia datang daripada Arab, tiba-tiba turun hujan, dia minta berhenti kereta. Nak buat apa? Nak buat video call dengan isteri dia. Tengok hujan, hujan, hujan kat belakang saya. Kat negara Arab nak dapat hujan setahun 2 kali, tuan-tuan. Banyak panas. Kadang-kadang tengah hari bila cuaca panas, baru ni masa pergi haji, Masya Allah, dekat 48 darjah Celsius. Kita pergi tandas, air tandas tu panas macam baru turun daripada api, Masya Allah. Kita nak mandi pun tak boleh, nak wuduk pun payah. Kita Alhamdulillah jarang air kita panas. Kalau panas pun sekejap kita buka air panas tu, buang-buang, kita wuduk boleh, mandi sejuk, Masya Allah. Kami belajar Pakistan dulu, saya belajar Pakistan, musim panas saya mandi 6 kali sehari. Sebelum subuh mandi dah. Sehari pukul 7 nak masuk kelas, mandi dulu. Tapi kerana air panas, tengah mandi tu pun badan kita berpeluh dah. Bukan lepas mandi, tengah mandi tu badan berpeluh. Punya panas cuaca. Kita kat Malaysia, Masya Allah, malam ni kita nak bertazkirah, nak berkuliah. Saya doa pada Allah Ta'ala tadi, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, alihkan hujan ke tempat lain, jangan turun hari ini untuk kami. Lepas habis majlis nanti nak turun lah, tak apa. Punya hebat Allah Ta'ala layan kita. Ini adalah natijah daripada penduduk di kampung kita, di Malaysia kita ni beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita betul-betul bertakwa pada Allah, Allah telah akan keluar keberkatan, pintu keberkatan langit dan bumi ini, Masya Allah. Negara kita ni akan penuh dengan kebaikan, dijauhkan daripada malapetaka, musibah, daripada azab. Kadang-kadang kita ni tak tahu makna takut sebab kita tak pernah duduk di negara yang ada musibah malapetaka. Saya pernah jadi imam di Jepun, Ustaz, Masya Allah. Tidur tengah hari dalam bilik, tiba-tiba tengah tidur, baru nak tidur, tiba-tiba gedung gempa bumi, Masya Allah. Tak kuat pun. Tapi lepas tu berasa nak tidur pun tak boleh lah. Sebab apa? Kan aku tidur kan dibantai gempa bumi, aku nak lari ke mana? Tak boleh nak tidur dengan tenang. Walaupun Jepun negara yang cantik, tapi tak tenang, tak bahagia. Saya belajar di satu negara dulu, Masya Allah. Masa tsunami berlaku, saya duduk tingkat 2. Saya di dalam rumah kawan saya. Rumah tu dah lah retak dinding dia. Tsunami pula kesan dia berlaku di Aceh, tapi kita duduk kat rumah tu bergoyang dah rumah tu. Masya Allah. Saya kata kalau berlaku gempa lebih kuat daripada itu, kemana kita nak lari? Tetapi Alhamdulillah negara Malaysia ni, keamanan yang kita kecapi ni sama macam keamanan yang kita dikecapi oleh penduduk kota Sabak zaman Nabi Sulaiman dulu, Masya Allah. Yang mana Allah beritahu, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Bagi penduduk Sabak ini, pada kediaman mereka, negara mereka itu satu tanda kebesaran Allah, betapa hebatnya ciptaan Allah ni menjadikan negara mereka seperti di syurga. Jannatani ayyamini wa shimal, pandang kiri macam syurga, pandang kanan macam syurga. Allah pun berpesan, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah rezeki yang Allah bagi, sambil makan Allah tak marah pun nak makan. Lah ni musim durian, makanlah durian.
Jangan tak makan, kena makan. Tapi sambil makan bersyukurlah pada Allah. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkati buah kami ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Bersyukurlah pada Allah. Allah bukan suruh apa. Di sebalik nikmat yang Allah bagi ni, Allah nak tengok bertambah lagi taat kita pada Allah, bertambah lagi takwa kita pada Allah. Kita tirulah macam Rasulullah SAW. Nabi kita SAW beritahu, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku orang paling takut pada Allah, paling bertakwa pada Allah. Tapi aku bangun malam, aku tidur, kata Nabi. Aku kahwin, walaupun aku ni kuat iman hebat, tapi aku tetap kahwin. Aku puasa, aku berbuka puasa. Nabi tak mengajar kita jadi rahib. Nabi mengajar kita jadi manusia, tetapi dalam keadaan kita menjalani kehidupan, kita bersyukur pada Allah, kita bawa takwa dalam diri kita. Tuan-tuan mulia, Masya Allah, bila kita bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk dalam segala kesempitan hidup kita ni, banyak pertolongan akan datang melalui takwa. Dan antara kelebihan takwa ni, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan dalam hidup kita ni. Hari ni banyak orang mengadu kan, hati dia tak tenang, anxiety lah, depression lah, apa semualah. Banyak sangat penyakit kita ni, penyakit pelik-pelik di akhir zaman. Apa punca dia? Sebenarnya Masya Allah, Allah Ta'ala buat keputusan dalam diri manusia ni, nak tenang satu je, banyak mengingati Allah, banyak berzikir pada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman, hatinya akan tenang bila zikir pada Allah, mengingati Allah, membesarkan Allah. Allah beri tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir pada Allah, hati kamu akan tenang. Bila kita banyak zikir, Allah singkirkan kegelapan daripada hati kita. Banyak berzikir, Allah buang kegusaran, kebimbangan daripada hati kita. Orang beriman tak pernah takut kepada sesiapa pun, melainkan hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nak tenang, berzikirlah pada Allah taala. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lalai daripada menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, kami hantar syaitan menjadi qarin. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan akan larang dia untuk buat baik dan memberikan perasaan dia sangka dia sedang berada dalam hidayah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok dalam kehidupan Nabi, para sahabat, para salafus solihin, berkat takwa ni banyak kebaikan yang berlaku dalam hidup mereka. Saya nak kongsi kisah seorang sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi, seorang tabi'in yang masyhur. Namanya Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Dia ni dikatakan tabi'in, berasal daripada Taif. Dia beriman dengan Nabi SAW, tapi tak pernah sempat berjumpa dengan Nabi. Satu hari dia dihantar berdakwah ke Yaman, Masya Allah. Maka di sana ada seorang lelaki yang mengaku jadi Nabi, namanya Abul Aswad Al-Ansi. Maka ditanya pada Abu Muslim Al-Khawlani, aku nak tanya, adakah engkau bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Dia kata, naam, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lepas tu, adakah atas syahadu anni Rasulullah? Adakah engkau sangka bersaksi aku juga Rasulullah? Dia ngaku dia jadi Nabi. Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani, ma asma'u, saya tak dengar, minta maaf, saya tak dengar. 3 kali dia kata, adakah kau yakin aku ni utusan Allah? Saya tak dengar, minta maaf. Akhirnya Abul Aswad Al-Anasi punya marah. Dia telah menyalakan api yang besar dan dicampak Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani dalam api. Tapi dengan berkat takwa dia, kita dengar kisah Nabi Ibrahim dicampak oleh Namrud dalam api dan tak terbakar. Selai bulu roma Nabi Ibrahim pun tak terbakar, dan Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam duduk dalam api. Rupa-rupanya di kalangan umat Rasulullah ada juga umat yang mendapat karamah macam mukjizat Nabi Ibrahim AS, dicampak dalam api tapi tak terbakar. Maka bila api padam, Abul Aswad Al-Anasi kata, orang macam ni tak boleh duduk dalam Yaman, dia bahaya ni. Dia punya power ni akan menyebabkan orang Yaman tak percaya yang aku Rasulullah. Halau dia. Maka tuan-tuan mulia, dia pun keluar. Waktu itu Nabi pun dah wafat, masa tu dia pun balik ke Madinah. Balik ke Madinah, dia semayang belakang sebuah tiang. Tiba-tiba Sayyidina Umar perhati, orang ni macam somebody, tapi aku pun tak kenal dia.
Maka Sayyidina Umar datang dekat dengan dia habis sembahyang. Dia kata, tuan ni siapa? Saya ni Abu Muslim Al-Khawlani. Masya Allah, nama dia tak salah, Abdullah bin Thawb nama dia. Dia kata, anta Abdullah bin Thawb? Ya. Sayyidina Umar tahu nama dia tapi tak pernah jumpa orangnya. Sebab masyhur kisah dia dicampak dalam api dan tak terbakar. Sayyidina Umar nak sangat jumpa kawan ni. Sayyidina Umar kata, aku nak sangat jumpa kawan ni. Dia pun bawa orang ni jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar peluk dia dan Sayyidina Umar menangis. Maka dia kata, kenapa tuan menangis? Aku menangis kerana aku nak puji Allah, segala puji bagi Allah yang melahirkan di kalangan umat Muhammad SAW insan yang mendapat kemuliaan macam mana Nabi Ibrahim dapat kemuliaan. Kita duk ingat Nabi Ibrahim je dapat mujizat itu. Ternyata umat Rasulullah ni, ulama kata, apa kelebihan yang Allah bagi pada nabi-nabi terdahulu, mukjizat itu juga, karamah itu juga Allah bagi pada umat Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim dibakar api tak terbakar. Abu Muslim Al-Khawlani pun tak terbakar. Apa yang menjadikan Abu Muslim Khawlani itu badan dia tak terbakar? Dia bukan amal ilmu kebal. Kita hari ni duk cari ilmu kebal, nak belajar apa ilmu mak kilau ya Ustaz? Ustaz tak ada ke kitab-kitab mak kilau? Saya kata ada kitab buku mak kilau kat rumah saya, tapi saya pun tak berani nak amal. Ilmu kebal mak kilau pun tak kebal, tapi berkat dia bertakwa pada Allah Ta'ala, 3 das orang British tembak di badan mak kilau takluk, Masya Allah. Bukan kerana dia amal ilmu kebal, tapi kerana dia mengamalkan ilmu takwa pada Allah Ta'ala. Takwa ni menyelamatkan hidup kita. Maka tuan-tuan mulia, ada satu lagi kisah 3 orang sahabat. Dia orang ni berjalan, bermusafir dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba Masya Allah, hujan turun dengan lebat. Mereka pun beramai-ramai menyorok dalam sebuah gua. Tiba-tiba tengah menyorok bersembunyi, tiba-tiba Allah Ta'ala golekkan sebiji batu daripada atas jatuh menutup pintu gua. Masya Allah. Akhirnya tolak-tolak tak lepas, tolak-tolak tak lepas. Mereka kata tak mungkin dah kita selamat, melainkan kita semua kena bertawassul kepada Allah Ta'ala di atas amal soleh yang pernah kita buat. Dan ulama kata semua amal soleh yang mereka buat ni semua mabniun ala taqwa, dibina di atas takwa pada Allah, ketakutan pada Allah Ta'ala. Sebab itu hari ni dalam muzakarah kita tentang ma'al hijrah, kita nak ajak umat Islam berhijrah daripada menjadi muslim yang biasa menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana kesan daripada takwa ni besar dalam hidup kita. Hari ni orang Islam, terutama di Malaysia kita, Masya Allah, minta maaf, Allah bagi kita amanah besar-besar, jawatan besar-besar, kerja besar-besar. Tanpa takwa di hati kita, mustahil kita akan menjadi seorang lelaki yang beramanah, yang berintegriti dalam pekerjaan kita. Kena bawa takwa kepada Allah Ta'ala. Kena merasakan di mana pun kita berada, Allah bersama dengan kita, Allah melihat kita, Allah Ta'ala pasti akan hisap amalan kita. Bahkan apa tanda orang bertakwa? Ulama kata mereka tak berani memandang kecil kepada dosa walau sebesar zarah. Dosa sebesar zarah pun tak berani buat orang bertakwa. Orang beriman, kata Nabi, kalau dia buat dosa, dia rasa macam batu besar nak bergolek jatuh atas kepala dia. Tapi orang munafik, dia buat dosa, dia rasa seperti lalat yang hinggap di hidung dia tampar gitu, dia halau lalat pergi, lepas tu lalat datang lagi. Orang munafik, dia buat dosa, dia tak rasa dosa itu besar, tak rasa penting, tak rasa berbahaya. Tapi orang beriman, dia takut nak buat dosa walau sebesar zarah, dia tak akan buat dosa. Dan bahkan ulama-ulama beritahu, sahabat Nabi, para tabi'in, kerana begitu dalamnya sifat takwa mereka pada Allah, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Tarakna ba'dal halal ma khafata an naqa'a fil haram. Kami sanggup tinggalkan benda yang terang-terang halal bimbang terjatuh dalam perkara haram. Sebab itulah untuk dapat takwa ni tak dapat di sekolah lain. Sekolah rendah pun tak dapat ilmu takwa, sekolah menengah pun tak dapat ilmu takwa, universiti pun tak mengajar ilmu takwa. Habis itu mana madrasah takwa? Madrasah takwa yang pertama Ramadan, yang kedua haji, yang ketiga korban. Apa pelajaran takwa kita belajar dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh?
Bulan Ramadan ni, makanan halal pun kita tak masuk dalam mulut kita walau sesuap. Ada orang berani ambil sebiji nasi dalam mulut dia dalam bulan Ramadan. Apa ilmu dia? Apa pelajaran dia? Kalaulah sebiji nasi yang halal pun kami tak masuk ke dalam mulut kami dalam bulan Ramadan, berarti bila habis bulan Ramadan, benda haram, benda syubhat kami tak akan makan. Itu pelajaran takwa kita dapat dalam perjalanan Ramadan. Apa perjalanan haji? Kita pergi haji ni, Allah beritahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan terbaik nak bawa balik jumpa Allah adalah takwa. Orang haji, apa latihan dia? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang pergi haji, dia latih takwa, tak bercakap kata-kata yang tak baik, kata-kata lucah pun tak cakap. Orang balik haji, mulut dia tak akan menyumpah, tak akan mengata orang, tak akan mengumpat orang, tak akan menghina orang dengan mulut dia, tak akan bercakap kata-kata yang lucah. Fala rafatha wala fusuq. Orang pergi haji, jangan kata dosa besar, dosa kecil pun kami tak berani nak buat. Wala jidal. Sepanjang perjalanan haji, kami tak nak bergaduh, kerana kami bimbang kalau kami bergaduh, Allah padamkan pahala kami. Itu pelajaran takwa kita belajar dalam madrasah haji. Masya Allah. Adapun orang korban pun dia takwa pada Allah Ta'ala, dia menyembelih binatang dalam keadaan bimbang, takut Allah tolak ibadah korban yang mereka lakukan. Kerana innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima ibadah orang yang melakukan ibadah di atas dasar takwa pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah bersempena dengan peristiwa Ma'al Hijrah ni, kita nak mengajak masyarakat penduduk PPTR ini, jumlah kita Masya Allah mendekati amalan-amalan yang akan menumbuhkan rasa takwa di hati kita. Kalau rasa payah sangat nak dapat takwa, kalau datang takwa ni selesai masalah dalam hidup kita. Zaman dulu, seorang tok guru pondok, dia nak test anak murid dia takwa ke tak takwa pada Allah Ta'ala. Dia pun panggil semua anak murid dia. Hari ni ustaz nak bagi latihan takwa dekat kamu, training takwa. Nak tengok mana pelajar paling takut pada Allah Ta'ala. Tapi dia tak cerita daripada awal. Hari ini Masya Allah, ustaz nak bagi kamu setiap orang sembelih seekor ayam, tapi carilah tempat yang mana tak ada siapa nampak. Maka orang tadi, anak murid pakat bawa ayam, dia tengok belakang pokok lain clear, dia sembelih. Masya Allah. Ada orang belakang bukit sembelih. Masya Allah. Dalam ramai-ramai itu ada seorang anak murid yang betul-betul Masya Allah. Kadang-kadang orang betul-betul ni bagus juga kan, kita ingat dia ni betul-betul, awak ni pembaris betul lah awak kan. Orang cakap gitu-gitu lah awak. Tok guru kata sembelih di tempat yang tak ada orang. Kami dah sembelih, awak engkau seorang tak sembelih. Dia kata tadi tok guru kata sembelih di tempat yang mana tak ada siapa nampak. Saya pergi belakang bukit, saya rasa Allah nampak saya. Saya pergi belakang pokok, saya rasa Allah nampak saya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, Allah bersama dengan kamu. Allah bukan sekadar bersama kita, Allah tengok apa kita buat. Ulama kata orang yang buat dosa depan Allah ni, yang berani buat dosa di saat Allah sedang melihat, sama seperti pencuri yang berani mencuri di depan polis. Masya Allah. Polis duduk depan dia ni, tapi dia berani mencuri, memang confirm kena tangkap. Kita buat dosa depan Allah, pasti ditangkap. Tak ada siapa selamat. Tak ada siapa dalam dunia ni boleh menyorok daripada dosa yang dia buat. Sebab itu Sayyidina Luqman Al-Hakim rahimahullah ta'ala dibagi nasihat pada anak dia. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku, intakuna mithqala habbatin min khardal, kamu buatlah sebesar zarah daripada dosa di dunia ni. Fatakun fi sakhratin, buat dosa dalam batu. Kita masuk dalam gua, Masya Allah, dalam batu, kita pun buat dosa dalam batu. Fatakun fi sakhratin au fi samawat, kamu naik ke langit menyorok daripada manusia, di langit tak ada siapa nampak kamu buat dosa. Au fil ardi, ataupun di bumi padang pasir, pandang kiri kanan tak ada orang buat dosa, kita pun rasa selamat. Ya'ti bihallah, Allah kata di hari kiamat nanti, buatlah dosa di mana pun saja kamu berada, Allah telah akan datangkan balik dosa yang kamu buat tu. Buat pahala pun macam tu.
Menyoroklah daripada siapa pun kita menyorok. Kita nak berzikir, kita nak sembahyang tahajud, kita nak mengaji, kita sorok, tak nak bagi orang tengok. Di hari kiamat nanti Allah pasti akan zahirkan. Tapi alangkah malunya kita. Di dunia ni syaitan tipu kita. Kau buatlah dosa di mana pasti selamat, asalkan line clear, kata syaitan. Kalau line clear, boleh tak ada, anak bini tak nampak, kawan-kawan tak nampak, buatlah dosa selamat. Itu syaitan kata. Di hari kiamat nanti Allah telah akan keluarkan balik dosa-dosa yang pernah kita buat. Bahkan tercatat dalam buku kita 99 buah buku catatan amal soleh anggota kita. Dalam Quran Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari di mana kami katuk, kami tutup mulut mereka, kami kunci lidah mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap dengan Allah menjadi saksi terhadap dosa dan pahala kita buat adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi ke mana kita pergi. Masya-Allah. Sebab itu baru ni masa pergi haji Ustaz, masya-Allah, saya dapat satu ilmu. Saya mendengar satu video makta, video klip daripada Syekh Muhammad Ali Asy-Syanqiti rahimahullah taala. Dia cerita rahsia nombor 7 dalam Islam. Kenapa dalam kehidupan kita di dunia ni banyak perkara Allah kaitkan dengan nombor 7, bilangan 7 ni, masya-Allah. Kita tengok langit berapa lapisan? 7. Bumi berapa lapisan bumi? 7. Surah Fatihah berapa ayat? 7. Dalam seminggu kita ada berapa hari? 7 hari. Anggota badan kita 7. Pintu neraka 7. Kita tawaf 7 pusingan. Kita sa'i 7 pusingan. Kata ulama, pintu neraka 7, pintu syurga ada 8. Sebenarnya sama-sama 7, tapi Allah nak tunjuk rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah, lalu pintu syurga dibuat 8 pintu. Namun demikian, ulama kata setiap anggota di badan kita ni mewakili satu pintu neraka. Siapa jaga mulut, maka insya-Allah selamat dia daripada pintu neraka yang satu. Ada orang masuk neraka kerana dosa mulut, ada orang masuk neraka kerana dosa tangan, ada orang masuk neraka kerana dosa kaki, ada orang masuk neraka kerana dosa mata, ada orang masuk neraka kerana dosa telinga. 7 anggota badan kita ni siapa jaga? Kata Nabi SAW, siapa yang menjamin kepada aku anggota yang terletak di antara 2 rahang dan 2 peha, iaitu lidah dan kemaluan, siapa boleh jaga 2 anggota ni, aku jamin surga untuknya. Sebab tu kita tawaf, kita pusing 7 pusingan sambil kita berdoa pada Allah. Allahumma ya rabbal baitil atiq, wahai Tuhan rumah tempat Allah merdekakan hamba-Nya daripada api neraka. 1 pusingan tawaf berarti kita nak tutup 1 pintu neraka. 7 pusingan, 7 pintu neraka kita tutup. A'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina minan nar. Ya Allah, merdekakan tengkuk kami, tengkuk ibu dan ayah kami, tengkuk nenek moyang kami daripada api neraka. Seolah-olah kita nak beritahu, ya Allah, tutuplah pintu mulut kami, ya Allah. Jangan mulut kami disebabkan mulut badan binasa, disebabkan mulut santan binasa, disebabkan mulut badan binasa. Nabi kata sentiasalah seorang hamba bercakap dengan kalimah yang baik, sehingga dia tak sedar percakapan dia menyebabkan Allah redha pada dia. Gara-gara percakapan dia Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ada pula seorang hamba Allah sentiasa cakap benda tak baik, sembang pun cakap benda tak baik, menipu, siang malam dia bercakap, sembang benda tak elok. Dalam TikTok pun sembang benda tak elok, dalam media sosial pun benda sembang tak elok. Kalau hati baik, dia akan suka sembang benda baik. Kalau hati buruk, dia akan suka sembang benda buruk. Sentiasalah seorang bercakap dengan benda tak baik, kata Nabi, dia tak perasan percakapan dia tadi menyebabkan Allah sangat benci dan murka pada dia. Gara-gara sepatah perkataan itu, Allah lemparkan dia ke dalam neraka, yang dalamnya neraka itu 70 tahun dalamnya, Masya Allah. Dilempar 70 tahun tak sampai ke dasar lagi. Sebab tu hari ni kita datang ke majlis ini nak menyedarkan diri kita ni, tuan-tuan, Masya Allah. Kata Nabi SAW, kullun nas yaghdu, setiap orang keluar daripada rumah ni pagi-pagi. Fabai'un nafsah, kita sebenarnya keluar daripada rumah kita pagi-pagi, kita sedang menjual untung nasib kita pada Allah Ta'ala. Sebenarnya amalan kita hari ini menentukan syurga atau neraka untuk kita di masa akan datang.
Kita datang ke dunia untuk tempat duduk dalam syurga, sebenarnya bukan untuk tempat duduk dalam neraka. Nanti bila ahli neraka masuk neraka, Allah tanya, apa dosa yang menyebabkan kau masuk neraka? Ada kata malas sembahyang, ada kata malas puasa, ada kata malas zakat. Allah kata azab neraka sekarang ni, kalau dibandingkan, malaikat kata, dibandingkan azab neraka yang panas pada hari ni, dibandingkan dengan susah kamu sembahyang 10 minit, 15 minit, sembahyang 5 waktu, mana lebih berat? Kalau diberikan kamu pilihan, nak pilih azab neraka ke pilih susah payah beribadat kepada Allah di dunia, nescaya manusia akan pilih, ya Allah kami sanggup ibadat kepada-Mu ya Allah, susah payah puasa, berzakat, berhaji, sembahyang di dunia. Kalau ditukarkan dengan azab neraka, kami nak yang ini ya Allah, biarlah susah payah beribadat kepada Allah. Malam ini Masya Allah kita duduk dalam majlis ilmu ni pada hari ini dalam taman syurga, Masya Allah. Mudah-mudahan ibadat yang kita buat pada malam ini Allah pandang, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan amalan yang kita buat ni kalau ikhlas kerana Allah, inilah mungkin boleh jadi sebab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Kerana tak ada siapa pun mari ke dalam dunia nak jadi ahli neraka sebenarnya. Orang kafir kalau dia tahu neraka macam mana, dia pun nak lari daripada neraka. Dan tak akan ada siapa yang mendengar tentang syurga melainkan dia berlari nak kejar syurga Allah Ta'ala. Maka inilah peluang yang Allah Ta'ala bagi. Kita pun tak tahu berapa lagi kita hidup. Yang penting, ulama kata dunia salah satu ayam, kehidupan dunia cuma 3 hari saja. Hari yang pertama adalah hari yang berlalu daripada kita lahir. Yang kedua, hari yang kedua dalam hidup kita adalah hari yang kita sedang berada di dalamnya. Yang ketiga Masya Allah adalah dikejar membina takwa pada hari ini supaya dia dapat syurga ni adalah rumah orang-orang bertakwa. Orang bertakwa ni dia akan balik ke syurga. Dan nak dapat takwa lagi, ulama kata rajin-rajinlah pergi di masjid. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ni rumah orang bertakwa. Wa takaffalullahu liman ja'al masjid baitahu. Allah jamin siapa yang selalu pergi masjid, jadikan masjid seperti rumah dia. Birruh, dia akan dapat ruh agama. Wal ridwan, dapat ridha Allah. Wal jawazi ala sirat, dia akan dapat melintas di tiang sirat ila ridwanillah, menuju ridha Allah, ila jannah. Berkat pergi masjid dapat masuk syurga. Jadi rajin-rajinlah pergi masjid. Kalau boleh istiqamah 5 waktu berjemaah insya-Allah taala. Orang lelaki yang bertakwa dia solat berjemaah di masjid. Wanita bertakwa akan solat di awal waktu di rumah. Wanita bertakwa dia akan tutup aurat. Wanita bertakwa pada Allah dijaga hubungan lelaki dan perempuan. Dia tak akan bercampur antara lelaki yang bukan mahram dengan perempuan bukan mahram. Orang bertakwa dia takut pada Allah taala. Dan orang bertakwa pada Allah, dia akan sentiasa bimbang terhadap azab Allah Ta'ala. Walaupun negara kita makmur, jangan kita terpedaya, jangan kita berani buat maksiat. Kita tak tahu, kadang-kadang tengah duduk sembang macam ni, kadang-kadang ujian datang. Masya Allah, kita tak minta azab datang, tapi kita kena berwaspada, kena berhati-hati. Orang beriman tak cukup dia solat, tak cukup dia taat pada Allah, dia kena berdakwah, dia kena ada amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, kena ajak orang buat baik, kena ajak orang yang sedang buat maksiat, kena cegah kemungkaran. Kerana dakwah ini dapat membantu menolak bala yang nak datang kepada sesebuah negara. Maka lantaran itulah Masya Allah bersempena dengan bulan Ma'al Hijrah ni, sama-samalah kita berazam. Saya bercakap nombor 1, kena azam. Nafsu kita ni ada 7. Tadi kata langit ada 7, bumi pun ada 7. Rupanya nafsu kita ni pun kena berhijrah daripada nafsu yang pertama ammarah kepada nafsu lawamah, kepada nafsu Masya Allah, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Nafsu lawamah, bila kita buat dosa kita marah diri kita. Bila dah dapat itu, sebenarnya kita berada pada makam yang lebih baik. Daripada nafsu lawamah kita menuju kepada nafsu mulhimah, nafsu yang memberi ilham kepada kita, desak kita buat baik, tinggalkan maksiat. Nafsu tu suruh kita tinggal maksiat. Kalau kita dah berada pada nafsu itu, kita usaha lagi sampai nafsu kita menjadi nafsu Masya Allah radiyah mardiyah, yang redha pada Allah, nafsu yang redha pada Allah, dan kita diradai oleh Allah. Usaha lagi sampai dapat nafsu yang seterusnya, nafsu mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang. Akhlak kita macam akhlak Nabi, amalan kita macam amalan Nabi, ikut kehidupan Nabi suci murni Nabi SAW, sehingga akhirnya Masya Allah kita menjadi imamul muttaqin. Sebab itu doa kita pada Allah Ta'ala, Rabbana hablana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kami isteri dan juga anak sebagai penyejuk mata kami, dan jadikan kami imam bagi orang bertakwa. Maka tuan-tuan mulia, daripada atuk yang bertakwa akan lahir cucu yang bertakwa. Tak akan mungkin seorang ayah dia tak bertakwa lahir anak yang baik. Ayah yang baik melahirkan anak yang baik. Syekh, tuan-tuan mulia, kisah yang berlaku pada zaman Nabi Khidir alaihissalam yang diceritakan dalam kisah dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir ni salah satu daripada benda yang dibuat. Sebab tu nak bertakwa ni salah satu daripadanya adalah sohbatul akhyar, kena berdamping dengan orang baik, dan kita kena menuntut ilmu. Nak jadi orang bertakwa, tambah ilmu, tambah takwa. Nabi Musa orang paling alim, tapi Allah suruh dia belajar lagi. Cari Nabi Khidir di Majma'al Bahrain, di pertemuan dua laut. Kamu ikut Nabi Khidir. Salah satu daripada pengalaman Nabi Musa duduk dengan Nabi Khidir, sampai di sebuah kampung Nabi Musa nampak sebuah tembok nak jatuh. Nabi Musa AS nampak Nabi Khidir AS tegakkan tembok tadi. Maka Nabi Musa AS kata, "Lau syi'ta latakhadhta alaihi ajra." Kalau tuan nak, boleh ambil upah daripada dia orang kampung. Nabi Khidir AS kata, "Hadha firaqu baini wa bainik." Disebabkan kamu banyak cakap, banyak tanya, banyak mempertikaikan saya. Kena belajar, kena taat, kena tawajuh, kena tawaduk, kena sabar. Nak menuntut ilmu kena sabar. Tapi Nabi Musa bila dia tengok Nabi Khidir buat benda-benda yang kadang-kadang menyalahi syariat, dia tak boleh sabar. Aku tegakkan tembok yang nak runtuh tadi, di bawahnya terdapat harta milik dua orang anak yatim, wa kana abuhuma salihan. Apa alasan dia? Sebab bapa dia orang soleh. Sebenarnya ulama mufassirin kata bukan bapa dia yang soleh, moyang dia yang keenam dulu adalah orang soleh. Berkat kesalehan, ketakwaan moyang yang tinggi, enam lapis ke atas, Allah SWT masih selamatkan harta anak cucu mereka. Sebab itulah tuan-tuan mulia, jangan pernah takut nak jadi atuk yang bertakwa. Dulu kita rasa kita ni muda, lah ni sebenarnya kita dah tua. Dah sampai masa kita ni jadi atuk yang bertakwa, yang mendidik cucu kita. Sekarang dah tiba zaman kita nak lahirkan cucu yang bertakwa. Keadaannya, kalau kita nak dapat cucu yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka kita kena latih. Nama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini satu orang pemimpin yang bertakwa pada Allah. Pada hari dia nak meninggal dunia, seorang kawan dia datang ziarah, dia kata, "Wahai Umar, aku tengok engkau ni kejam lah juga. Sebab apa? Engkau mati dalam keadaan tak tinggalkan sikit pun harta untuk anak cucu kamu." Dia kata, "Wahai sahabatku, yang aku tinggalkan ini adalah anak-anak yang bertakwa. Allah berjanji dalam Quran, wa huwa yatawallas salihin." Anak cucu yang bertakwa, Allah akan jaga mereka. Kalaulah aku tinggalkan cucu bertakwa, tak ada harta pun Allah akan kayakan mereka. Tetapi kalau aku tinggalkan anak cucu yang jahat, yang tak sembahyang, yang tak taat pada Allah, aku tinggalkan harta yang banyak. Harta yang banyak justru akan merosakkan mereka. Sebab itulah hari ini jangan takut untuk mati tidak meninggalkan harta, tapi takutlah untuk mati meninggalkan anak cucu yang tidak baik. Sebab itulah hari ini, Masya Allah, kita hari ini tuan-tuan, saya selalu pesan dekat orang masjid, orang pergi haji yang belajar agama dengan saya kata, Masya Allah, doalah supaya Allah Ta'ala selamatkan anak cucu kita. Kerana apa? Hari ini kita jadi baik, kita jadi ustaz, kita jadi orang soleh, bukan kerana kita baik, tapi ini semua adalah berkat doa nenek moyang kita yang terdahulu. Hari ini kita jadi ustaz, jadi orang haji, jadi ahli masjid, sebab ini kita dikawal oleh doa nenek moyang kita. Sekarang ni siapa pula nak kontrol kepada anak cucu kita yang nak lahir di zaman akhir zaman ni tuan-tuan? Kita berada pada satu zaman yang sangat mencabar, zaman yang sangat menakutkan. Hari ini doa daripada kita sangat diperlukan. Sama-samalah kita memperbanyakkan doa pada Allah Ta'ala. Doa untuk keturunan ni banyak dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Insyaallah mudah-mudahan, masya-Allah, waktu pun semakin panjang, saya tak nak memperpanjangkan lagi bicara saya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah telah berkati majlis kita pada malam ini.
Allah berkati, Masya Allah. Mereka menganjurkan majlis ini, segala orang yang ada hubung kait dalam menjayakan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Allah terima majlis kita. Yang paling penting, berakhirnya kita bersurai daripada majlis ini, insya-Allah. Allah ampunkan dosa kita, Allah tukar segala dosa kita daripada kejahatan kepada kebaikan, dan keluar kita daripada majlis ini, insya-Allah menjadi salah seorang di kalangan hamba Allah yang bertambah umurnya, bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Radio Khalifah Bangkit.